Assalamualaikum. Okey, Umi nak share cara repair iron. Okey, iron Umi yang ni dia berkelip-kelip, dia tak panas. Okey, so jom kita buka. Tapi sebelum buka tu, make sure you all dah buang air dulu ya. Buang air. Okey, dan bolehlah kita tonggingkan dan kita buka lah. Dia ada 5. Yang ini model model GC8616. Okey, kita buka dia punya skru. Skru dia ada 5 skru ya. Okey, dekat 1, sini 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jom kita buka Dia guna skru yang bunga ni ya. Okey, pastikan kena panjang. Kalau pendek dia tak boleh nak masuk. So buka lah semua ni skru. Kita tengok skru dia. Okey, dah tanggal dah skru. Ada 5 dah. So kita buka. Okey. Masa buka ni, okey, hati-hati tau. Kat sini tu ada tube ya. Tube pump. So hati-hati ya bila buka ya. Nampak yang tu dekat atas sana tu. Dekat atas. Tu atas tu ya. Nampak tak? Tu. So kita cabut yang atas tu ya. Dan yang ini. Okey, kita cabut So nampak ni dah cabut ni. Ni dekat sini ni. Yang ni. Okey, lepas tu yang panjang ni tadi. Yang panjang ni dia dekat sini ya. Ni. Dekat sini. Untuk atas tu. Okey. Kita kena cabut ni dulu Ni. Okey, dekat sini okey. You all nampak tak dia ada klip tau. Kita kena tekan klip ni baru kita boleh tanggal. Klip ni dia kat bawah ni sebab payah kan dia klip belah bawah. So you kena okey. Nampak ni. Ni dia punya klip ni. Nampak ni? Ni. Zoom sikit Okey. Ni nampak ni? Yang ni. You kena ni kain ni. Baru senang nak masuk. Kalau tidak memang payah nak masuk. Okey. Bila you all dah tanggalkan, okey, you all kena ingat tau. Yang ini dekat mana? Yang ni dekat mana? Kena ingat tau. Okey, kalau yang ini kadang-kadang ada apa? Dia punya tangki bocor. Kalau tangki bocor, Umi tak pandai lah nak repair. kena Google lah pula, kan? Tapi kalau setakat dia ini kita boleh tukar sendiri dengan pump, kita boleh buat sendiri. Okey? Okey, bila you all dah buka ni, okey. Cara nak tanggalkan ni pula. Okey, cara nak tanggalkan ni dekat pump ni, you nampak tak dekat sini kalau you perasan dia ada macam dia punya ni untuk tapak getah ni dia ada macam bentuk T tau. So dekat sini sini tak rapat, dekat sini luas lubang dia. So dekat sini nampak yang dekat sini dia luas ni yang dekat sana kecil. So cara dia you all kena kita nak keluarkan getah ni, okey. So you all kena tolak dia. Tolak daripada bawah. Okey, tolak daripada bawah. Kalau tak pun, kalau boleh congkil setengah orang kita tengok kat YouTube tu dia tarik je macam ni. Okey, maksud dia yang ini you all tarik ke macam ni. Kalau boleh. Kalau tak boleh, you all tolak tolak dia punya getah ni. Nampak ni? Ni. Dia punya ni tolak. Okey. Okey. Sambil tolak, sambil yang ni kita pegang sini pegang sini. Yang ni kita tolak. Okey. Nampak ni? Nampak ni? Dia dah nak keluar dah tu. So, you all sini tolak. Sini tarik Kalau lelaki senang lah. Perempuan memang kat sini mencabar sikit lah kan. Okey. Dia dah nak keluar dah ni. Okey, dah keluar dah. Okey. Nampak? Yang dekat sini, yang ini nampak dia punya T. So, yang ni kita pump ke sini pula. Okey. Yang ni, you all tolak sikit Tolak bawah sikit. Sebab kalau tidak dia payah sikit. Buatlah apa-apa pun cara pun tak kisah. Janji tanggal. Tolak sikit Aduh. Okey, nampak. Dah tanggal dah ni. Okey.
Okey, tapi sebab motor Umi dah tak, motor Umi tak ada, nanti kita sambung bila sampai motor, Umi sambung. Okey, macam mana cara nak buat. Okey. Okey, motor Umi pun dah sampai. First kita keluarkan benda hitam ni ya. Benda hitam ni kita just tarik je. Okey, kita tarik je benda hitam ni bagi keluar. Okey. Tarik je. Okey. Okey, keluarkan ni sebab getah ni nanti kita nak pakai balik So kita tanggalkan getah ni dulu. Okey. Ni getah ni dah tanggal. Okey, yang ni pun sama, kita pulas je. Ni. Okey. Cuci dulu habuk-habuk kotor-kotor. Umi balutlah sikit ni benda ni. Okey, kemudian kita buka yang ni. Tapi Rania kenapa yang baru ni macam ada berair bila buka memang macam tu ke? Sebab Umi pun baru first time nak buat. Okey, kemudian you buka ni. Lepas tu ni yang lama kaki ni jangan lupa ambil ambil kaki ni, buka. Kita masuk je. Masukkan dia balik kat sini ya. Betul kedudukan dia kat sini Okey. Yang tadi pun samalah kena masuk. Lupa tadi nak check nampak dia punya ni yang lama sebab Umi dah buka dah kan. Tengok dia punya samalah. Dia punya ni. Nanti Umi bagi link Shopee dia. Okey, harga dalam 35 ke lebih kurang macam tu lah. Okey. Yang ni lepas tu ni kita masukkan sini Bismillahirrahmanirrahim. Masuk sini. Okey, dah ketat macam tu. Kemudian kita buka yang ni Yang ni merah ni kita tarik. Kita masukkan yang ni. Okey. Tekan je. Okey. Macam tu. Kemudian kita masukkan. Masa nak masukkan, nampak tak dia punya ni? Dia macam T kan? Nampak tak? Dia macam T. So, you all masukkan kaki ni daripada macam T ni, nampak tak? Yang kat bawah ni, yang kat sini ni nampak T besar ni kan? So, you all masukkan ni, getah ni, masukkan dari sini. Mak, pusing di situ. Okay? Ni. Kalau yang belah sini, kita masuk dari sini. So, kita masuk satu-satu Masukkan ni dulu Nampak ni. Masukkan. Betul-betul masukkan dia. Payah sikit nampak. Okey. Nampak tu. Bila masuk, dah masuk, you all just ni kan dia. Tolak. Bagi dia masuk dalam okey. Tu dah masuk dah. Okey. Kemudian yang ni pula sebelah dah masuk. Okey, yang ni you all masukkan. Ni nampak tu. T dia kan. Ni kat dalam tu. Dan you all just tolak je masuk ke dalam. Okey. Sekejap nak buka ni dulu lah. Payah je. Ni pun buka dulu. Okey. Masukkan ni daripada T tu kan. Tolak je. Okey. Dia dah masuk dah kan. Okey. Bagi dia masuk tengok ke bawah. Tu tak ada masuk. Nampak? Dia dah masuk. Okey. So dah masuk. Betulkan dia bagi straight Okey. Dan dah okey. Okey. So you all boleh masukkan wire ni Ni yang merah ni nampak dah. Yang ada macam ni kat sini ni. Ni dia ada macam begi apa? Ni dia ada macam ni. Yang ni masukkan dekat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan je di sini. Kita tolak je. Macam tu. Okey. Okey. You all, yang ni tadi, wire ni pastikan ni nampak ni. Ni wire line merah ni dia dekat sini masuk. Yang ni biru dekat sini nampak dekat sini, pastikan dia masuk sini. Sini dan ni kita masuk. Yang ni yang bentuk macam ni dekat bawah. So kita masukkanlah ni kat sini Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Nampak? Dah masuk kemas ya.
Okey. Kemudian yang ni dia takut bergesel tau. Yang ni dia ada satu macam penempat lah. Dia tak nak takut apa? Dia punya ni bergesel ke. So kita masukkan balik tau. Okey, cara nak masukkan ni. Okey, ni macam ni nampak ni. Dia ada lubang ni kat sini ni kan. So just ni macam ni. Dia getah ni, tarik je. Sebab dia nak cover tu, takut payah. Okey. Macam je lah. So kiranya ni dah siap lah ni. Umi pasang. Okey, Umi dah siap pasang ni. So kita masukkan ni balik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni kita tolak je lah. Okey. Okey. Nak tutup yang ni kita masuk kat sini. Yang ni kita masukkan dekat ni. Okey. Yang ni kita masuk kat dalam ni Okey, nampak tu? Ni masuk kat bawah sebab nak tunjuk kamera tak boleh nak ni Tu nampak? Ni masuk kat dalam tu Wire tu betul-betul masuk Kemudian yang ni Umi akan masuk kat sini. Okey, yang ni Umi masuk kat sini. Tekan je. Okey. Masuk je lagi. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kemudian kita boleh tutup lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup ni. Pastikan semua dah okey. Okey. So kita boleh lah skrukan semula. Dia ada skru okey, dah ketat dah. Bismillah. So mula kita masukkan air. Umi nak cuci, nampak dah macam bulu umut ni. Umi dah beli dah, tapi benda tu tak sampai lagi. So kita try test dulu air lah. Doa-doakan okey. Umi ni first time buat tau. Doa-doakan okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Umi nak try test air Umi. Doakan menjadi. Sebab air Umi dia bergelap-gelap. Umi dah tukar dah dia punya pump. Kalau jadi, Umi akan share dekat channel YouTube Umi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadilah, ya Allah. Dia take time sikit. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan, jadilah. Umi takut ni. Untuk Umi bawa kat luar. Kalau jadi apa-apa, Umi senang nak off. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, berjaya. Alhamdulillah. Okey. Ya Allah, terima kasih. Nanti Umi share, okey? Happy Umi. Nanti Umi share dekat YouTube. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Umi sekali. Alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah. Boleh follow nanti Umi set dekat YouTube, okey? Umi nak repair lagi satu pula. Yang warna hitam. Okey, jom kita try test Nampak? Senang je. Memang okey lah. Okey. So lepas ni boleh buat sendiri Tolong bagi like sikit lah dekat Umi punya Facebook. Okey, nampak dah. Okey dah kan? Tengok. Tolong bagi like dekat Facebook Umi boleh tak? Nampak dah? Siap dah. Memang okey lah. Okey. Parut. Okey, tepuk tangan kat Umi sikit. Thank you sudi follow, okey? Dan tolong bagi like dekat Facebook Umi, please.